kita orang cari game, kita orang buat rule, kita orang buat Asal PES jadi boti tu? Kalah lagi kita orang. Sebab ada udang. 1, 2, 3, 1. Kita pergi pantai hari ni. Yeay. Ada Abu. Abu tak mandi lagi. Ya, aku tak mandi lagi. Acak pun tak mandi lagi. Acak pun tak mandi lagi. Usya. Masuk YouTube nanti semua tahu kau tak mandi. Agak muka-muka tak mandi. Tunjuk sikit. Apa tu kau? Kalau kau tadi tak berak apa lah, kita dah siap mandi tak? Ya. Dah salahkan aku berak pula. Aku berak kejap je. Apa nama ni? Tambah lagi RM7 ya udah. Pulau apa dah? Hai guys, hari ni kita dan kawan-kawan nak pergi ke pulau, nak pergi berenang. Kita naik bot tu. Tengok tu. Pulau tu nama dia. Sekarang kita kat Teluk Awak. Ha? Tengok kat alamat. Tak ada. Betul lah. Aku tak tipu. Aku nak macam budak autism ke tak? Dia sekali. Tengoklah. Nak pergi mana ni guys? Kita orang sekarang nak pergi menjadi nelayan. pulau. Anak nelayan semua hari ni ya? Ya tu. Cap, nak pergi pulau mana Cap? Teluk Kampi. Nasib ingat. Pulau tiga, Kata aku tinggal dia tepi. Cepat tak nak Bali. Tengok orang membuli siap. Haziq, Kau nampak? say something. Dia nak bully saya. Saya dah dapat kerja sini guys. Oh, dah nampak rupa. Ada Ham. Yay. So sekarang kita orang baru bergerak. So kita orang tengok. Sangat cantik. Kita boleh tengok belah sana pula. Oi. Alamak. Oh, ada ramai sangat. Lambai-lambai sikit belakang. Oh, kalau macam Hai Abu, Assalamualaikum. Bye. Bakau. Okay, di sebelah kanan kita terdapat pacu berbentuk gajah. Lihat kepalanya. Itu dia punya belalai yang masuk dalam laut tu. Telinga dia nampak tak yang besar tu? Gajah lah sini. Mana satu? Atas batu tu, atas batu. Macam tugong ah. Mana? Tugong. Mana? Ni atas ni. Oh ya. Kau dapat batu tu. Sekarang AJK buat game. Dia tengah set up permainan kita orang. Jadi kita orang dekat sini untuk tak mengetahui apa yang diorang tengah buat kan. Jadi kita orang tengah spend time kat sini. Kita orang lebih kepada mencari siput apa semua. Macam gitu. So hari ni kita datang Teluk Kampi. Sekarang kita tengah ajar diorang ajau. Kita tengah tunjuk kat diorang pertemuan antara air tawar dan air masin. Oh ya ke? Ya. Jadi Tahu ni tak? ni air tawar? Ya, ni air tawar. Cuba rasa, tawar ke tak? Oh tak apa. Lepas ni kita akan buat aktiviti. Diorang tengah silakan set-up. Aku punya tolong. Sangatlah baik sebab set up kat kita orang untuk kita orang main dengan berseria. So appreciate. So sekarang kita tengok-tengok makanan juga. Saya boleh survive dekat dalam sungai. Dalam sungai ke dalam Laut. Sebab saya dapat 2 dah. Alhamdulillah. Tak man. Tadi Minta pecah. mahal. Itu kan minta. Mana? Sekejap, cari lagi. Dia makan satu je. Cukup. Sebab tu kurus macam tu. Ini kelebih makan. Macam mana ni? Alamak. Cuba explain tengah buat apa tu. Tak, tengah mencari tahu. Yang warna hitam tu besi lah kan? Wow.
tahu aku sekarang aku nak buat apa. Aku nak beli juga. Pergi lebih dah. Aku tahu kau kena pergi mana. Aku nak beli juga. Plus aku tak makan lagi. Kat sana tersorok ni sekarang. Dia cerita tak ada macam. Air tak tahu. Air tak ada. Ya Ayam Allah. tak awak ada. Reti Ayam je. Beli tahu, sekejap ayam pakai, masin ada. pakai daun tapi gatal. Hai, dapat sangat. Oh ya, dapat sangat. Tunjuk kat sini Nina. Ni orang datang surprise semalam. Adalah kita surprise. Dua orang je yang surprise. Best dengan House. Sila tengok, ini adalah pertemuan air masin dan air tawar. Wow, mana dulu? Tak tahulah. Aku rasa Kan? tu je untuk research. Ni ayam tawar. Ayam tawar, Ayam ayam masin. Ni air manis. Air manis pula. Air manis ni. Weh, cantik tu. Hai guys, kita dah sampai dekat kafe. Wow. Bukan macam tu lah, macam ni. Kita tengok orang tengah buat apa. Faiz macam ni lah. Kita dah jumpa Mas. Saya kaya. Jom. Apa saja jelus. Ni kalau kau besarkan kan. Jangan. Makin lama makin besar. Hai. Sekarang boleh cari seafood tau. Ini apa Pada Rosie? masak macam mana? We're at the beach. Let's go to the beach. Lagi weh. Saya dah Satika. And hi. Hi, welcome to my guys. Welcome to my guys. We are on a vacation. Sabar, saya nak tunjuk. Lawa kat sini sebab aku rasa tak ramai orang datang. Sebab tu dia cantik. It's like the pasir sangatlah jernih. And air pun. Sekarang misi untuk mencari ranting-ranting. Tak kisah besar mana, tapi I nak kata dia nak ranting. Saya tak tahu untuk apa, kita cari ranting. Saya tak apa. Tengok air ni sangat jernih ya. Semua orang tengah buat sesuatu, saya tak pasti dah buat apa. Mungkin diorang nak main air je. Itu terus aku. Saya tak tahulah. Sebab di depan ni. Cari apa Faiz? Dia orang mencari lauk. Cari laut. Lauk. Oh laut. Makan. Dah jumpa. Ni dalam dia ada isi tau. Kalau buka ni dia hidup lagi lah. Tak tahu yang dah hidup je aku tunjuk. Tunjuk kat kamera. Nampak tu? Ada dalam dulu. Tapi kalau masak rebus sedap tu. So today kita nak main apa ni Aina? Sekarang ni kita tengah prepare barang untuk volleyball. Tapi kena pandai-pandai main lah sebab sekarang angin tengah kuat. Risau ke? Ha? Risau ke? Tak ada risau, takut bola tu pergi sana. Hargaan. Lepas tu, sekarang dah sorok barang dah. Jalan. Jom. Sambil jalan. Okay. Okay. Sekarang ni, diorang tengah nak pambalik bola sebab Aina dengan Hani sikit pakai mulut. Tak ada ni. Dah sampai ke muka. Rasa kita Lokal sangat. Kalau boleh aku nak bergali dalam ni. Bagi apa kata-kata? Apa kata-kata? Sekarang kita nak main beach volleyball. Kau harapkan apa ni? Aku mengharapkan semua main semua bagi kerjasama. Tak ada komplain. Penat saya kita orang buat. Oh, kecewa. Belum apa-apa dah kecewa. Kita orang buat game, kita orang cari game, kita orang buat rule, kita orang buat time bila kita nak sorok game tu, diorang kata, aku pemain ni. Aina macam ada bis ya. Tengok sikit. Tim apa? Satu. Tim berapa? Tiga. Tim berapa? Empat. Kenapa main tak suka ni? Gaduh. Tiga orang je. Alamak. Ayolah guys. Korang punya strategi. Strategi korang apa? Kita ni untuk menang Start game lagi dah gaduh ni macam mana? Aduh. Macam mana? Hi guys, kita orang berdua. Ada Abu. Ketua light. Dua. Alamak. Saya rasa saya kalah lah. Kalah. Macam mana strategi?
Kita main tipu. Main tipu. Main kasar. Main kasar. Kita ada Tuhan. Ada Tuhan. Macam mana? Berdoa pada ilahi. Doa pada ilahi. Semua takdir. Takdir. Strategi. Strategi kita orang kau. Kalah lagi kita. Sebab ada udang. Kau ajar dia. Kau ajar. Oh, udah. Awak dia udah bukan pun. Tali tamblom. Okey, keluar. Tali tamblom. Dah, ikan lawan bukan dia. Ada ke? Ini apa ni? Macam volleyball. Cuba lukis petak, Man. Betul tak? Ni diam. Tak lah. Pernah lukis. Cuba lukis petak. Macam mana? Nervous? Besar. Pernah main tak volleyball? Yang ni semua para beban. Beban. Takut, scary. Okay. Kalau satu grup beban, macam mana? Risau. Just enjoy. Enjoy je lah. Enjoy je lah Tiga. Grup apa? Okay, cantik. Driver. Komen kepada diorang punya cheers. Ha. Asal pas jadi boti tu? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Grup apa? 1. Okay. Tahu rule netball lah. Maksudnya kan semua kan one step kan. Tapi ni semua kena gitu lah. Saya rasa saya boleh menang. Tak, dia bagus. Kita boleh menang. Saya kena aspal apa ni? Walaupun aku tak ada sejarah aspal. Yang penting semalam semua pakai Yoko lah. Makan tengah hari ni, pakcik pasti tak kena bagi lah tau. Semua makan pasir. Makan pasir mengayak lutnya. Balik! Jatuh! Woi, bilik! Masalah lutut! Sini, belakang! Benar, pasir dah benda. Apa perasaan? Banyak baring hari ni Syirah. Ya doh. Apa perasaan? Penat gila. Sebagai Arif apa perasaan? Aku cakap penat benda ni. Aku yang penat tu. Penat. Macam mana lutut? Tak okey tu. Tak okey? Penat je. Penat. Kameraman satu macam mana? Tak tahu lah, saya record je. Saya patut. Penat sangat weh. Penonton? Rasanya nak makan popcorn. Macam mana popcorn? Macam mana? Okey, aku suka. Padi. Oi, dahaga. Ada macam mana dah? Macam banyak baring
Penat bagi. Mainan ni menang tau. Ingat. Kalah eh. Tak kisah dia menang kalah penat. Macam mana menang? Menang tapi penat. Menang tapi penat. Macam mana Jen? Kesat tu, sumpah dia itu kesat. Macam mana? Okey, tak Kita tanya dia. Dia yang baik sikit. Mana kena rasa juga. Macam mana? Penat ah, main tipu tu sini. Oh, Cina main tipu pula. Dia bawa game favourite dia. YB menang eh? Oh menang eh? Saya tak pegang apa-apa pun. Saya tak pegang apa-apa Saya pun. tak tolak je. Tak tolak. Lena, aktif je eh. Aktif betul. Korang nak ambil Penat. Ah, penat. Ketah. Ketah. Gila bawah DJOB. Good job, good job, good job. Ano, mari. Masuk gol. Belah kiri. Satu, dua. Jaga udar tu. Okey, naik. Dah start ke? Tak ada nak. Dia bagi aku situ, bagi aku. Acak ambil, Acak. Terus ada. Udar. Okey. Abu, nak feature apa? Kira. Apa ni? Ini dah Nak babi. Kejar. Naik slow. Hobinya tidur tiba-tiba terpecah. Jaga udar. Tutup ah. Lalu. Apa ni? Mana ni mapuan ni? Kira bu. Terus ada. Aziz bergerak. Aziz bergerak. gerak dah. Acak jalan dah. Aziz dah. Mana boleh gerak? Dah main tipu tu. Rosa. Tangkap macam ni. Pancau dah. Macam tu lah. Baru betul. Bagi tahu kat mana. Gak. Kita diam. Dia tengok udar nanti dia main tipu tu. Lambat. Babi tipu-tipu kan. Bunuh lah, relax je. Aziz gerak kaki dia. Aziz gerak kaki dia, stepping. Thank you dah bayus. Alamak. Stepping weh, Aziz stepping. Kau jadi 4K. Alamak. Terikut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dia bola dia dah macam ni. Dia stop. Abu main apa? Seorang. Kau jadi patung. Nampak beban kat siapa? Beban. Satu. Jangan ikut. Jom.
Tak beban. Tak beban. Yo. Tepuk sikit. Orang buat game ni. Aku pun dah buat bunyi lah. Diam. Dengarlah dulu. Tanya-tanya pula. Pegang je. Okey lah, kita kesuruhkan. Tak boleh. Saya belum. Nampak kamera. Ai. Wah. Apa solid eh? Apa ah? Kau nampak? Menang-menang tu dia orang. Budak-budak saya semua. Aku pakai limbas alam seri mata. Kita jumpa puzzle ni orang kita sorok tau. Pegang je biar lama-lama. Tapi puzzle tu kalau korang jumpa tim lain punya, korang boleh sorok tapi jangan jauh sangat daripada tempat yang kita sorok tu. Buat tiga. Buat ni. Wow. Sorak sikit. Tolong ada mengasah tu. Saya udah tak mau. Rose. Belen aku lah. Azir kau dah. Di beban. Tunggu dah ni. Tapi tim tiga je ada 4 orang. Sebab tak Tak nampak dah siapa yang kalah. Tiga sikit tu. Jangan, aku boleh carry tim ni seorang tau. Yeah. Ya betul. Mana lari tu? Lari tu? Kita kena nampak benda yang kita nampak tu. Sana kan? Aku rasa sana ada satu. Apa strategi korang? Dah tak boleh berpecah. Boleh. Jadi kita akan asingkan dua lelaki sini, dua perempuan sini. Aduh sakit. Aduh di sini. Tembak bodoh lambat je kau tembak bodoh. Sengat guys. Apa korang punya sorak? Asal boleh. Asal! Boleh! Okey, 1, 2, 3. Asal! Boleh! Dam. Kau spy tim ni ah? Ha? Kau spy tim ni ah? Lawit lah. Diorang sampai group 3 je diorang sorok kat tempat kau bukan? Tempat tiga guys. Tapi cepat kita ada. Ya. Tak, masalahnya aku tahu korang sorok senang je tapi ada yang tak dalam poket.